Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kini tiba di penghujung Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Hari ini saya akan mengupaskan tajuk sahabat ataupun perpautan ukhuwah menuju ke syurga. Seperti yang kita tahu, persahabatan dalam Islam bukan ikatan yang biasa, tetapi ikatan yang menyebabkan kasih sayang Allah, seperti yang disebut dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sebagai contoh yang boleh kita ikuti ialah di mana kisah di antara Nabi Muhammad SAW dan sahabat baginda, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang di mana mereka berhijrah ke Madinah, yang di mana Saidina Abu Bakar telah menaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Di sini kita boleh dapati bahawa persahabatan itu dibina bukan atas dasar pilih kasih, mana Saidina Abu Bakar sanggup menaruhkan nyawanya untuk keselamatan Nabi Muhammad SAW. Di sini kita dapat melihat bahawa persahabatan itu bukan dari harta ataupun kepentingan duniawi, tetapi kerana cinta kepada Allah. Kesimpulan yang kita dapat pada sini, sahabat yang baik adalah cerminan kepribadian diri kita sendiri. Oleh itu, kita perlulah cari sahabat yang mampu membimbing kita ke syurga, dan kita juga perlulah menjadi sahabat yang mampu membimbing orang lain ke syurga. Mudah-mudahan persahabatan yang kita bina di dunia ini kekal hingga ke syurga, insya-Allah.